Beramal dengan sebab bukan maknanya kita menyembah sebab itu dan bukan maknanya kita percaya Allah Ta'ala dia lemah. Bukan maknanya kita percaya bahawasanya Allah tidak berkuasa ke atas menciptakan kesembuhan pada kita melainkan jika kita makan ubat. Tidak. Apakah hukum bertawassul dengan al-anbiya? Sangat penting orang faham tentang tajuk ini. Kerana juga ini antara tajuk yang banyak dibahaskan dan ada ramai orang yang salah faham kerana mereka mendengar syarahan daripada selain Ahli Sunnah wal Jamaah. Sangat penting difahami tentang at-tawassul dan apakah maknanya. Boleh bertawassul dengan para anbiya dengan ijma'. Apa makna tawassul? والتوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. التوسل adalah bila minta satu manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala atau minta daripada Allah, mohon daripada Allah menolak mudarat daripada kita, dan bila kita mohon ini kita sebut nama seorang nabi atau seorang wali kerana kemuliaan mereka itu, maka kita sebut nama mereka. Kita harap kita dapat apa yang kita mohon daripada Allah dan kita sebut nama seorang nabi atau wali kerana ketinggian derajat mereka. Tanpa kita percaya bahawasanya yang kita sebut namanya itu sama ada seorang nabi atau wali dia menciptakan. Kita tidak percaya dia menciptakan. Kita percaya Allah Ta'ala dia yang menciptakan segala sesuatu. Kita percaya Allah Ta'ala dia adalah yang menciptakan manfaat dan mudarat dan tiada selain Allah yang menciptakan manfaat atau mudarat. Kalau orang kata jika kamu percaya Allah yang menciptakan manfaat dan mudarat, so kenapa kita buat tawassul? Kenapa kamu tidak terus mohon daripada Allah? Kita kata Allah Ta'ala telah menjadikan dunia ini ada padanya sebab dan natijat bagi sebab. Kenapa kamu bila sakit, kamu makan ubat, kenapa kamu tidak kata, Ya Allah sembuhkan saya, dan kamu tidak makan ubat? Kamu hanya mohon daripada Allah saja tanpa kamu beramal dengan sebab ubat. Bila kita makan, rasa lapar makan, maka kenapa orang yang dia lapar, dia bukan hanya dikata, Ya Allah, jadikan saya rasa kenyang, dan dia tidak makan apa-apa. Jika dia makan, apakah maknanya? Adakah makna kalau orang dia makan makanan, adakah maknanya mesti dia percaya bahawasanya makanan itu adalah pencipta dan dia jadi musyrik kerana dia makan? Tak. Tapi ini apa maknanya? Beramal dengan sebab. Orang sakit. Bila kita sakit, pasti kita percaya bahawasanya yang menciptakan kesembuhan Allah Ta'ala sahaja. Doktor tidak menciptakan, ubat tidak menciptakan. Tapi doktor, ubat, itu apa? Sebab. Maka, kenapa bila orang sakit, dia tidak kekal di rumahnya macam itu, dia hanya kata, Ya Allah, sembuhkan saya. Dan dia kekal dalam katilnya. Biasanya kita dengan doa, kita pergi dan masuk klinik. Kita jumpa dengan doktor, makan ubat. Betul? Itu kita apa? Beramal dengan sebab. Beramal dengan sebab bukan maknanya kita menyembah sebab itu dan bukan maknanya kita percaya Allah Ta'ala dia lemah. Bukan maknanya kita percaya bahawasanya Allah tidak berkuasa ke atas menciptakan kesembuhan pada kita melainkan jika kita makan ubat. Tidak. Kita tahu Allah Maha berkuasa ke atas menciptakan kesembuhan pada kita tanpa kita makan ubat pun. Tapi masih lagi kita makan ubat. Kenapa? Beramal dengan sebab. Allah Maha berkuasa ke atas menjadikan kita rasa kenyang tanpa kita makan. Tetapi kita masih lagi makan. Kenapa? Beramal dengan as-sabab. Kenapa beramal dengan as-sabab? Allah Ta'ala telah menjadikan dunia ini seperti itu. Ada padanya asbab, sebab-sebab, dan musabbabat, natijah-natijah yang biasanya seorang dapat bila beramal dengan sebab. Juga tawassul, bila kita buat tawassul, maka kita tidak percaya bahawasanya seorang nabi atau wali dia menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kita antara sebab-sebab adalah tawassul. Kita beramal dengannya. Bila kita ada sesuatu hajat, kita beramal dengan tawassul. Maka kita di tanah Melayu,
Banyak kita buat tawassul. Bila kita kata, Ya Allah, kita mohon daripada kamu dengan Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ini bukan maknanya kita sudah menyembah Rasulullah. Dan kita di dalam ini, kita mohon daripada Allah. Tapi kita sebut nama Nabi kerana dia ada martabat yang tinggi. Kita harap bila kita sebutnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat kita dapat daripada Allah apa yang kita mohon tanpa kita percaya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan. Apakah bukti bahawasanya tawassul itu boleh? Qala Allah Ta'ala wabtaghu ilaihi alwasilah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman wabtaghu ilaihi alwasilah, yakni setiap amalan yang salih yang ia taat kepada Allah, maka hendaklah kamu beramal dengannya sebagai wasilah. Gunakan ini sebagai wasilah. Gunakan ini sebagai wasilah. Maka ini menunjukkan bahawasanya boleh kita menggunakan wasilah yang ia amalan salih, maka boleh kita bertawassul dengan amalan yang salih. Kalau bertawassul dengan amalan yang salih boleh dan amalan yang salih itu makhluk, maka apatah lagi bertawassul dengan seafdal-afdal makhluk yang dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.